Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Masturina. Hari ini kami akan membentangkan case study bertajuk Hypothesis Testing. This is our team. My name is Nur Ain Atika binti Aris Fadila and this is my partner Aziz Ashira binti Nur Hisham. Objective, describe hypothesis test, conduct hypothesis test about mu for large and small sample, and then calculate test statistic. Question 1. Consumer group on dry mangoes. Sample mean equal to 99 gram. Sample size 15. Suspect less than 100 gram. Hypothesis, null hypothesis H0. The mean weight is 100 gram. Mu equal to 100. Alternative hypothesis H1. The mean weight is less than 100 gram. Mu less than 100. Type of test. This is a left tile, one tile hypothesis test. The critical region is located on the left side of the normal distribution. Question 2. Executive salary claim. Claim mean RM 4,100. Sample mean RM 3,815. Sample size 25. Hypothesis, question 2. Null hypothesis H0. The average monthly salary is RM 4,100. Mu equal to 4,100. Alternative hypothesis H1. The average monthly salary is less than RM 4,100. Mu less than 4,100. Statistic calculation. We use T-table 3850 tolak 4100 sama dengan 680 square root 25. Dapat jawapan negatif 250 per 136. Simpulkan dapat jawapan negatif 1.838. Critical value A dia sama dengan 0.01. Degree of freedom sama dengan 24. Critical T value negatif 2.492 left tile. So jawapan dia T table sama dengan negatif 1.838 lebih besar negatif 2.492. So jawapan dia fail to reject H0. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aziz Ashira. Saya akan bentangkan jawapan untuk soalan 3 iaitu uji sama ada proses baru untuk mengurangkan kadar defektif komponen. Pertama sekali, kita akan letakkan hipotesis. Hipotesis null peratus komponen defect yang masih 15%, iaitu P sama dengan 0.15. Yang kedua, hipotesi alternatif peratus komponen yang defect telah berkurang, iaitu P kurang daripada 0.15. So, ujian ni adalah ujian left tail test sebab kita nak tengok kalau kadar defect tu jadi lebih rendah. Maklumat yang diberi dalam soalan, saiz sampel ialah 100 komponen. Daripada jumlah tu 7 komponen yang ada defect lah. Jadi
proportion sampel P hat ialah 7 bahagi dengan 100, iaitu 0.07. Nilai P yang dijangka oleh hipotesis null ialah 0.15. Tapi tahap signifikan significance yang digunakan ialah 5% atau 0.05. So, kita akan kira nilai Z. Kita akan gunakan formula Z. Z sama dengan P hat tolak P null bahagi dengan kuasa 2 daripada P null darab dengan 1 tolak P null dibahagi dengan N. So, nilai Z kritikal yang saya dapat ialah minus 1.645. Oleh sebab minus 2.24 lebih kecil daripada minus 1.645, kita tolak yang hipotesis null. So, kesimpulannya, bukti yang cukup untuk menyatakan bahawa proses baru telah berjaya mengurangkan kadar komponen tu rosak yang ada defect. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. That's all from our team, and thank you, Madam.